Hai semua, dalam video kali ini saya akan cuba mi segera baru dari Mi Sedak. Apa yang saya akan cuba dalam video kali ini adalah perisa ori kari ya. Anda boleh nampak orang dekat sini kan? Dah rasa macam sedap, macam dah senang makan. Dan dia memang ada banyak rempah lah dekat situ. Ia juga disertakan dengan tauhu ekstra ya. Jika anda ingatlah kan, saya ada simpan pack lama dia. Mi ori kali ni adalah evolution lah daripada perisa kari yang lama tu. Ini adalah packaging lama. Ini merupakan packaging baharu ya. Adakah ia rasa sedap? Kena cuba baru tahu. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, sila subscribe lah. Lagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Mari kita cubakan mi segera ori kari. Untuk pengetahuan lah kan, bila saya beli mi segera ini, dalam tu kan ada 5. Saya dapat 6 sebab beli 5 percuma 1 pack tak dekat sini. Ini adalah salah satu packaging dia. Sama macam pack luar ni ya. Anda boleh nampak ya. Rasa pun dah macam sedap. Cara nak masak pun senang saja. Masakkan mi dan tauhu dulu dalam 360ml air didih. Lepas tu tambah serbuk seasoning. Masak selama 1 minit. Selepas tu, siap dihidang lah. Boleh tuang dekat pinggan. Ini je, sangat-sangat sedang nak masak. So, mari kita bukakan mi segera ini. Okey, tadi saya dah bukakan. Dalam tu ada apa? Ini rasanya tauhu dia. Dan ini adalah serbuk seasoning ya. Rasanya ini saja dalam mi segera ni. Dalam tu ada mi lah. Jika saya tak silap kan, pack lama tu, dalam tu sebenarnya ada minyak dekat situ. Ini adalah pack baharu. So rasa pun sudah diperbaharui lah. Dalam tu ada pack tauhu dan juga pack serbuk seasoning lah. Mari kita bukakan pack tauhu dia. Okey, dah buka. Dalam tu dia macam tauhu, tapi bukan tauhu lah dekat situ. Nampak macam pelik je, macam tu protein yang ada dekat itu mi segera je. Dia bukan tauhu ya. Tapi itulah macam berbola yang ada dekat mi segera. Dan mari kita bukakan serbuk seasoning. Ini dia serbuk seasoning. Ada bau kari yang sangat sedap ya. Dekat sini. Bau tu sangat sedap. Okey. Dah siap dah buka semua packaging yang ada dalam ori kari. Untuk mi segera inilah kan. Anda perlu masakkan mi dengan tauhu dekat air panas selama 2 minit. Selepas tu baru tambah pack seasoning untuk 1 minit terakhir lah. Ini je. Sebelum bila masak-masak tu kacau-kacau ya mi segera tu. Okey, jom kita masak. Dan hidangkan mi segera ini ya. Beberapa minit sudah berlepas dan saya sudah masak ikut cara dia ya. Iaitu masak mi dulu selama 2 minit. Lepas tu baru tambah seasoning lah. Untuk 1 minit terakhir tu. Dan mi segera pun sudah siap. Wangi juga ya. Adakah ia rasa beza dengan packaging lama? Kena cubalah baru tahu. Okey, mari kita cubakan dia punya kuah dia. Okey, cuba dulu.
Boleh katalah kuah dia lebih manis. Jika nak bandingkan dengan packaging lama lah kan. Packaging lama tu memang dia ada bagi itu bawang. So dia boleh tambah rasa lah. Tapi sekarang ni dia dah tak ada bawang. So rasa pun sudah berubah. Dia jadi lebih manis sikit. Untuk pack lama ni memang ada bawang dekat situ ya. Untuk pack baru tak ada. So formulasi sudah berubah lah. Dia terus jadi ori-ori kari. Mari kita cubakan dia punya tahu. Boleh katalah tauhu yang dia sertakan adalah texture vegetable protein. Saya tak tahu macam mana nak cakap. Macam protein yang anda boleh cari dekat itu mi Syawan lah, dekat mi sedap tu. Itu dia rasanya. Bukan tauhu lah. Jika anda nak tambah tauhu yang betul lah kan, kena beli tauhu pok yang betul ataupun beli tauhu keras yang betul lah untuk tambah. Itu bukan tauhu ya. Dia lebih macam bakso yang ada dekat mi Syawan mi sedap tu. Okey, mari kita cubakan mi segera. Okey, cuba dulu. Mi tu seperti biasa lah, mi segera, mi sedap. Tapi bagi saya lah, kuah dia lagi sedap dekat sini. Tapi berbeza lah rasanya. Ini kan wajah baru, perisa baru kan. Dia sudah ganti perisa kari yang lama. Jika anda rindu perisa lama tu, mungkin anda akan rasa perisa baru tu tak sesuai untuk selera anda. Sebab pack lama rasanya sudah tak ada dah dekat pasaran semenjak pelancaran ori-ori kari. So, jika anda nak beli mi segera ini untuk nak cuba, boleh je. Ada dekat pasaran. Banyak je dekat pasaran. Sebab benda ni baru dilancarkan lah. Jika anda nak mi segera perisa lama tu, kena cepat-cepat belilah. Sebab sehingga stok masih ada. Ini sahajalah dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.